Bajet saya tak besar Cik Najwa, bolehkah saya nak menabung emas di Public Gold? Bajet paling minima, bajet paling yang tuan-puan dah boleh mula menabung emas adalah serendah RM100 iaitu melalui kaedah Eco Emas Gap. Gap tu maksudnya adalah Gold Accumulation Program atau dalam bahasa Melayunya adalah program pengumpulan emas. Maksudnya kita simpan emas sedikit demi sedikit dalam akaun. Bila sudah banyak gram dalam akaun, boleh kita pilih untuk keluarkan secara fizikal. Boleh keluarkan dalam bentuk gold bar ataupun dinar ataupun barang kemas yang berketulinan 999.9 pun boleh keluarkan daripada Eco Emas Gap. Dalam Eco Emas Gap ni tuan-puan, kita simpan emas yang berketulinan 999.9, gold bar 99, dinar pun 999. Cuma bezanya berat sahaja. Dan bagusnya Eco Emas Gap ni tuan-puan, dia tak ada komitmen bulanan. Tuan-puan boleh menabung bila-bila masa, nak beli bila-bila masa boleh, nak jual bila-bila masa pun boleh. Dan sebaiknya nak beli tu kita gunakan duitnya agak-agak kita tak pakai ataupun yang kita tak perlu untuk jual emas tu dalam masa 2 tahun dan ke atas. Item yang paling kecil kita boleh keluarkan daripada Eco Emas Gap adalah 0.25 gram daripada Mission Gold ATM ataupun 0.5 gram direct melalui apps Public Gold secara post berinsurans. Jika tuan-puan konsisten menabung RM100 setiap bulan, bulan ke-12 tuan-puan dah boleh keluarkan item 1 gram pelbagai edisi, ataupun kalau tuan-puan konsisten menabung 1 gram 1 bulan, 5 bulan tuan-puan dah boleh keluarkan 5 gram ataupun 1 dinar. Yang tuan-puan menabung emas, tuan-puan boleh menitiplah corak apa yang tuan-puan suka untuk keluarkan secara fizikal daripada Eco Emas Gap tuan-puan. Ataupun kalau nak biarkan dalam akaun Gap tersebut pun tak ada masalah, Public Gold akan simpankan secara percuma sahaja untuk tuan-puan. Jadi bagi tuan-puan yang nak mulakan simpanan emas di Eco Emas Gap bersama Public Gold, tuan-puan boleh klik link di bio saya ataupun rujuk pin video yang berada di profil untuk saya bimbing tuan-puan mulakan simpanan emas hari ini sebaiknya. Semoga perkongsian saya bermanfaat. InsyaAllah jumpa di next video.